Dia macam rectangular sikit. Dia bukan segi empat tepat, dia ada shape sikit. So kalau tengok luar sana dia besar sikit, dia macam bentuk diamond sikit lah. Input masuk dan selamat datang. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dekat channel YouTube Abang Hairul, Your Dream Prop. Terima kasih pada semua yang dah subscribe dan terima kasih pada yang sudi tengok video abang yang sebelum-sebelum ni. Okey, pada hari ni abang berada dekat Saujana Glen Mary, Shah Alam. Okey, kat belakang ni ada sebuah rumah triple story banglo. Okey, yang lebih dikenali sebagai D Villa. Okey, banglo ni dia adalah banglo freehold non-bumi lot. Kemudian dia adalah intermediate unit lah. Intermediate unit maksudnya rumah tengah-tengah lah. Kemudian kita boleh tengok sebahagian tepi tu, dia dead end lah, jalan mati kat sana. Maksudnya kejiranan ni hanya orang-orang yang duduk sini je lah yang akan lalu jalan ni. So dia ada privacy sikit. Dan kat kejiranan banglo ni, di villa ni, dia gated and guarded community lah. Maksudnya semua ada security, nak masuk pun kena register apa. So memang dari segi privacy memang terjaga lah. Kemudian banglo ni dia punya keluasan tanah adalah lebih kurang 5,600 kaki persegi. Dan dia punya binaan adalah 4,500 kaki persegi, mempunyai 6 bilik dan 6 tandas. Okey, sebelum tu kita akan masuk kat sini. Jom kita review in detail sikit bahagian parking dia. Korang boleh tengok parking ni. Kalau abang tengok, dia boleh masukkan lebih kurang 6 biji kereta lah, side to side. Sebab dia punya bukaan tepi ni, anggaran abang rasa dalam 50 kaki daripada tepi tembok sini membawa ke tembok tepi sebelah sini. Lebih kurang 50 kaki dia punya bukaan dia. Sangat luas lah, boleh masuk lebih kurang 6 biji kereta side to side. Okey, rumah ni dia ada satu single entrance. Maksudnya ini main entrance dia. Kita akan masuk sini sekejap lagi. Kita tengok bahagian tepi dulu. Kita review bahagian tepi dulu. Okey, kat bahagian tepi sini, mana yang korang tengok ni, dia dah ada sedikit landscape kat bahagian tepi sini lah. Korang boleh maintain. Kalau korang tak nak maintain, korang bolehlah tukar jadi tempat kolam ikan ke apa semua kan. Okey, jom kita ke bahagian belakang dia, bahagian tepi sini. Dia ada pagar untuk separate lah dia punya garden bahagian depan dengan bahagian belakang. Okey, kat bahagian tepi sini, korang tengok dia ada lebih kurang lagi 15 kaki saya rasa ada tanah ni buka sini. Kemudian kita tengok tepi sini, macam ni. Kat bahagian tepi ni, daripada living area sana, dia ada satu patio ruangan kat sini. Maksudnya kalau korang boleh bersantai-santai. And then korang ada tengok tepi sini, dia ada spiral tangga untuk naik ke level atas. Macam dia boleh jadi juga emergency exit lah. Kalau anything happen, korang boleh turun ke sini untuk keluar lah. Dari segi safety tu memang agak tu lah, memang terjaga lah. Okey, kemudian next kat bahagian belakang sini, kat bahagian belakang ni ada ruangan owner buat laundry area lah. Laundry area, dan dia ada buat macam wet kitchen. Maksudnya dia orang beli barang basah nak siang ke apa, dia boleh buat kat bahagian belakang sini lah. So tak kotor bahagian dalam. Pun dia dah berbumbung lah macam ni. Ruangan dia luas macam ni, korang tengok lebih kurang 15 kali 15 ni saya rasa kawasan laundry area dia. Then bahagian belakang ni, korang tengok bahagian belakang ni, dia bukan, dia macam rectangular sikit.
dia bukan segi empat tepat, dia ada shape sikit. So kalau tengok ruang sana dia besar sikit, dia macam bentuk diamond sikit lah ni. Ruangan dia agak luas juga kat sini. Lebih kurang 20 kaki ada luasan dia. Kat belakang ni korang boleh buat, nak buat swimming pool pun saya rasa boleh lepas lah. So anak-anak dia tak, kalau dia serabut kat bahagian dalam, dia boleh main kat luar sini, boleh main bola lagi. Korang tengok macam ni lah dia punya kat bahagian belakang. Okay, next, jom kita masuk bahagian dalam. Sekarang kita masuk bahagian dalam. Okey, sebelum kita masuk bahagian dalam, korang tengok ni, owner dah buat lah. Ini bahagian shoes rack dia. Kat sini memang cantik lah. Kemudian inilah dia punya pintu masuk. So pintu masuk biasa orang buat straight masuk kan. Kita tengok ni dia macam ada sikit angle, korang kena masuk ikut tepi sini lah. So orang tak tengok lah bila korang buka pintu tu, tak tengok lah terus dalam rumah. Okey, jom jemput masuk dan selamat datang. Okey, masuk je. Ni dia punya foyer lah. Korang akan dihidangkan dengan foyer macam ni. Lampu semua menarik lah macam ni. Okey, kemudian masuk je. Di sebelah kiri kita, ini adalah ruangan entertainment area, ataupun di mana inilah ruangan living area dia lah. Ruangan tengok TV apa semua kat sini. Tengok betapa luasnya kat sini kan. Saya rasa dalam 20 kaki ada ni. 10 kaki, sorry, 10 ke 20 kaki macam ni lah dia punya ruangan dia. Dah siap ada built-in kabinet macam ni. Kemudian tengok ni lah ruangan dia. Jom kita move ke bahagian tepi sini. Okey. Okey, tadi kat bahagian bawah ni dia ada satu bilik dan satu bilik maid. Masuk tadi sana dia masuk pintu. Kemudian inilah bilik kat bahagian bawah sini, bilik gas dia. Okey, bilik dia macam ni. Sorry lah, keadaan dia ada banyak barang sebab kat sini owner jadikan store. Tapi macam ni lah keluasan bilik dia. Luas macam ni, dia memanjang sampai sini. Dia ada tingkap di bahagian belakang sini. So kalau ada tetamu, dia pun selesa lah duduk kat sini. Kemudian kalau boleh tengok bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia pun dah ada built-in kabinet lah. Ni. Okay. Next. Dia punya tandas, dia ada di bahagian area sini. Tandas dia. Macam ni. Manjang macam tu tandas dia. Okay, next. Kita jalan. Okay, then ini akan tangga untuk naik ke bahagian atas. Kejap lagi kita akan review. Then di bahagian bawah dia macam biasalah, bahagian bawah tangga ada satu store lagi. Okey. Kemudian ini adalah dia punya ruangan makan, dining area dia. Macam tadi yang di awal video kita ada tengok boleh keluar tu kan. Inilah pintu sliding door untuk ke bahagian luar tadi yang kita dah review di awal-awal video tadi. Kat bahagian sini pun korang tengok ni dah ada kitchen, dah ada kabinet kat bahagian sini, kat bahagian ruangan makan. Kat bahagian sini pun korang tengok dah ada island table lah sini. Orang panggil ni island. Kemudian lagi ini bahagian kitchen dia lah. Kitchen dia pun dia dah separate lah, wet and dry kitchen. Ni dia punya dry kitchen. Pun sama, built-in kabinet semua. Dah ada island di tengah-tengah sini. Dan ini adalah dia punya wet kitchen. Okey, wet kitchen ni dia ada sliding door lah. Kalau korang masak heavy, dia ada sliding door yang tutup supaya bau tu tak keluar. Ni dia jenis gelas kat sini. Okey. Dan dia ini yang tadi saya cakap ada satu bilik lagi kat bahagian bawah sini. Ini dia punya bilik. Ini bilik mates lah. Boleh kata kita bilik mates. Bilik mates dia pun besar lah. Korang tengok kat sini, katil single, boleh taruh almari, luas lagi. Kemudian ni dia dah ada tandas dia lah. Dia special lah, dah ada tandas tersendiri. Okey, sekarang kita naik ke tingkat atas pula. Jom. Sekarang kita naik kat tingkat 2. Kat tingkat 2 ni dia ada 3 bilik, di mana menempatkan bilik master bedroom, dan ada lagi 2 bilik. Kemudian dia ada
lagi balcony kat bahagian sini. Kita review bahagian balcony dululah. Okey, sebelum kita ke balcony, ini mana owner buat macam dia punya space area lah, tempat buat kerja. Tapi kalau korang rasa macam serabut kan, korang boleh remove lah ni semua, korang jadikan ruangan family area lah. Okey, kemudian ini adalah dia punya balcony lah. Balcony balcony dia menghadap sana. Korang tengok rumah hadapan sana. Kemudian tadi kan kita ada nampak yang spiral tangga tu kan. Inilah dia tangga dia. Boleh turun ke sini. Anything emergency ke apa kan, dia boleh turun exit kat sini lah, terus ke bahagian tepi sana. Kat bahagian balcony ni pun macam-macam lah korang boleh buat, ikut kreativiti korang. Korang boleh buat gym area kat sini. Lepas tu korang boleh buat nak makan-makan kat bahagian atas ni ke apa kan, special apa semua, sebab dia ada sinki kat sini. Semua ikut lah kreativiti korang macam mana. Okay, next kita sambung ke bilik-biliknya. Okey, untuk bilik bilik ketiga ni, yang ni kita tak dapat masuk lah, tapi dia ada satu bilik lah, keluasan dia lebih kurang macam ni lah, korang boleh tengok agak-agak. Jom kita masuk ke bilik kedua dulu. Untuk bilik kedua, ini keluasan bilik dia lah. Korang boleh tengok letak katil queen size, ada wardrobe kat sana, ruangan yang spacious lah, masih ada ruangan yang selesa untuk berjalan kat sini. Then dia ada tandas kat bahagian tepi sini. Bahagian ni tandas dia. Dan dia ada, boleh kata ni adalah walking closet dia lah. Kat sini korang boleh jadikan tempat wardrobe area, ataupun nak jadi tempat study area pun boleh untuk anak-anak kan. Anak nak study, so dia ada own privacy lah, tak mengganggu orang lain lah. Okey, jom kita ke bilik master. Kita masuk ke bilik master. Bilik master dia, ini bilik master bedroom. Macam ni dia punya size. Ada katil king size kat sini. Ada ruangan yang selesa kat sini. Dan dia ada built-in cabinet macam ni. Kemudian ni dia punya closet area lah. Untuk closet area dia, dia macam ni. Macam kau tengok ni, ni semua built-in. Ada konsep macam ni. Kemudian ni tempat solek apa semua. Ni lagi extra space untuk orang simpan barang apa semua. Dan ini yang paling best lah. Korang tengok dia punya tandas, siap ada dengan bathtub yang ada jacuzzi sekali. Dia open space macam ni lah. Cahaya dia memang open space sana. Korang boleh nampak cahaya masuk kan. Dia ada dual sinki. Dan ini dia punya tempat mandi lah, kat shower punya kat area tepi sini. Okay, next kita naik ke tingkat atas sekali, tingkat 3. Kita naik kat tingkat atas sekali. Kat tingkat atas sekali ni, tingkat 3, dia ada satu bilik lagi. Bilik tu dia keluasan dia kecil sikit dari bilik master. Kat bahagian belakang sini, sekejap kita tengok bahagian belakang sini kan. Dia punya bilik kat bahagian belakang sini. So korang tengok luas dia macam ni lah, dari sana ke sini. Cuma kita tak boleh masuk, ada orang kat dalam dengan ni. Dia dilengkapi dengan tandas, ada walk-in closet punya area. Macam itulah dia punya keluasan macam ni. Dia boleh jadi bilik second, bilik master. Dan dia ada satu ruangan yang besar lah kat bahagian tepi sini. Ni jadi family area, second family area kat bahagian atas ni. Sangat besar lah. Kalau korang rasa tak cukup bilik, rasa anak ramai, ada family yang ramai, yang besar, so bilik ni, ruangan ni korang boleh turn jadi satu bilik lagi lah. Cuma dia tak ada tandas lah. Mungkin korang boleh buat tandas sendiri ke apa macam mana lah. Dia memang banyak tingkap, so cerah lah. Tepi sana ada tingkap, tepi situ ada tingkap. Dan ada satu ruangan, yang mesti korang tertanya kan, ini untuk apa kan. Ni pintu ni bukan bilik, tapi dia untuk ke bahagian tangki air lah. So kalau nak servis, tangki air ada kat bahagian sini. Abang dah habis tour keseluruhan rumah ni. Kalau korang berminat dengan rumah ni, korang boleh kontak abang, nombor dekat sini. And then terima kasih pada semua yang menonton video ni sampai habis. Dan rumah banglo triple story di Villa Saujana Glameri ni nak jual dengan harga 3.85 million negotiable. Kalau korang berminat betul-betul tu, korang set appointment, kontak abang, nombor yang abang bagi tadi. Then kita boleh set lah appointment untuk datang tengok ni, dan korang boleh make offer. Jumpa korang di next video abang
yang seterusnya. Okey, ciao.